Firdaus. Saya Sana Sekolah Fiziologi. Kami dari Ismail. Dan saya dari kelas 1 Rayin. Dan saya dari kelas 1 bawah. Dan kami akan membentangkan subjek sejarah dengan subtopik yang bertajuk Peningkatan Tamadun. Kawan-kawan, pernahkah kalian mendengar pepatah Rom tidak dibina dalam sehari? Pepatah ini membawa maksud Rom yang canggih pada zamannya dahulu tidaklah dibina dengan senang. Dan kerana itulah seni bina tamadun Rom ini menjadi inspirasi buat bangunan sekarang. Ya. Kawan-kawan, tamadun Rom mempunyai seni bina yang amatlah canggih. Dan antaranya ialah tempat mandi awam, aqueduct dan macam-macam masalah kolosium menjadi sumber inspirasi stadium pada hari ini. Ini merupakan contoh-contoh seni bina yang telah kami bentangkan dan juga seni bina yang lain. Antaranya ialah kolosium, Pantheon dan amfiteater. Tembok pertahanan, jalan raya Rom, akueduk dan tempat mandi awam. Dan antara yang mengaplikasikan salah satu daripada WSDG ialah akueduk yang akan dibincangkan sebentar lagi. Infrastruktur mampan Rom purba. Antara SDG yang dapat diaplikasikan ialah SDG 6, air bersih, SDG 11, community. Jadi, penyelesaian bagi masalah-masalah yang telah ditunjukkan sebentar tadi ialah pengairan graviti iaitu akueduk. Pertama, tadah air hujan dari bumbung ke tangki tinggi. Kedua, ia akan mengalir ikut graviti melalui penapis pasir dan biochar. Ketiga, ia akan mengalir terus berak penanaman bertingkat. Aliran proses teknikal infrastruktur mampan, perencanaan operasi, pengairan graviti iaitu akueduk. Next up, proses 1, aliran graviti akueduk. Fasa 1, punca dan tangkapan air iaitu intake source. Air hujan ditangkap dari bumbung seluas premis atau air sungai bukit dialihkan ke tangki tekungan paras tinggi. Preset, potensi tenaga graviti. Fasa 2, tangki mendapan utama, primary sedimentation. Air ditahan seketika untuk memendapkan daun, pasir kasar dan kelodok secara semula jadi ke dasar tangki. Ini semua dibuat tapi militeri tahu. Fasa 3, penapisan bio bertingkat, multi-stage biofilterization. Air mengalir menerusi 3 lapisan penapis semula jadi untuk menghasilkan batu kerikil iaitu kotoran kasar. Seterusnya pasir halus seperti lumpur halus
Kemudian, arang biochar untuk mengelakkan bau dan mikroba. Ini merupakan kawalan kualiti semula jadi tau. Fasa 4. Ke rumah hijau. Air dialihkan ke rak tanaman bertingkat iaitu vertical farming dan lebihan air siraman di tapis semula dalam wetland iaitu sisa sifar. Ke rumah penduduk pedalaman. Air disalurkan menerusi pipe HDPE bawah tanah terus ke bilik dapur atau bilik mandi mengikut tekanan hidrostatik. Diharapkan agar pembazian air dapat dikurangkan. Begitu juga kebergantungan terhadap tenaga elektrik untuk menjana air. Seterusnya, meningkatkan produktiviti tanaman bagi mencapai matlamat SDG 6 dan SDG 11. Harapan saya adalah semoga SDG 6 dan SDG 11 dapat memberi manfaat kepada kita dan alam sekitar. Dan supaya SDG 6 dapat memberikan air bersih yang berterusan kepada kita penduduk bumi dan alam sekitar. Kesimpulannya, tahun-tahun benarlah beramatlah canggih pada zamannya. Kerana tidak ada yang memikirkan air seperti tahun dulu. Dan dengan sendirinya amat menarik dan cantik, bukan sahaja menarik perhatian kita, serta ia menjadi sebuah invensi yang menjadi bangunan semula. Dan terdapat juga berbagai-bagai jenis dengan alam taman dorong. Kita ada kat sini Koloseum, Pavilion, Amphitheatre, Aquarium, Jalan Raya, tembok tahanan dan Aquarium. Ini adalah cerita bawah-bawah tadi. Sekian sahaja daripada kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.